Ni. Ni satu. Nampak jalan-jalan macam ni kan? Putus-putus macam ni. Putus macam ni. Ada ni. Pergi je. Dia dah masuk dah. Masuk dalam. Dia. Kita bergerak. Ni. Nak cari umpan pula. Untuk nak dipasang rawas 9 lah. Hari ni kita nak menggunakan tintah pantai. Kita cari lah di waktu petang ni. Ni petang kan. Kita dah sampai ke spot ni. Ni ni nampak laluan dia. Dapat ni. Satu. Kita ambil dulu. Laluan dia banyak. Kita kutip lah. Kita akan pasang rawai kan. Ni satu. Nampak laluan dia. Laluan dia macam ni lah. Laluan dia macam ni lah. Dia akan nampak lain putus-putus. Yang putus-putus ni. Putus banyak ni. Ni lah. Ni satu. Kita akan kutip. Ni satu. Tak nampak geng. Memang tak nampak kalau cari umpan ni. Kita dah lama tak menggunakan. Kali ni kita gunakan, carilah. Dapat sebotol ni ke. Kita dah cari sikit geng. Dapatlah sikit. Kita akan isi kat dalam botol aja. Kita tunjukkan sikit-sikit lah. Tunjuk habis tak boleh kan. Panjang nanti. Ni satu. Nampak ni. Satu. Dua. Lintah lah. Kita dah selesai pasang jaring. Kali ni kita nak cari umpan. Untuk nak cari 9 pula. Untuk besok. Kita jumpa lagi. Ni. Ni lah. Ni satu. Nampak jalan-jalan macam ni kan. Putus-putus macam ni. Putus macam ni. Ada ni. Ni. Pergi je. Dia dah masuk dah. Dah masuk dalam. Tu. Tengok dia. Kalau kita bergegar je, dia akan cepat. Kita batulah. Kita kena cepat-cepat cari. Macam ni kan. Mata kena fokus lah. Ni satu. Ni ni. Satu. Ni. Tak nampak dengan pasir. Sama je color. Sana. Ni. Ni pun ada. Tapi sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Ni pun ada. Tengok dia dah korek. Memang kita kena cepat lah. Kena. Tak nampak. Ni satu. Ni satu. Nampak mudah kan. Tapi sebenarnya dia agak susah sikit nak carinya. Ni ada. Ni. Dua. Cari-carinya ni. Kita nak cuba menggunakan umpan killer ni pula. Biasa kita pakai siput beliung aja. Hari ni kita dah sampai ke pantai ni. Kita pantai yang agak berselut. Boleh lah kita cari umpan untuk besok. Banyak juga lagi. Ada juga. Air dah pasang kan. Kali kita baru lepas pasang jaring. Ada lah rezeki kita. Ni satu. Ni. Cepat lah. Cepat. Ini nampak laluan ni banyak geng. Ni. Ni. Oh, dah segenggam lah. Syukur lah. Ada nampak permudahan sikit di waktu begini. Ni. Nampak laluan dia. Laluan dia ni ada. Ini. Kita tunjuk sikit je. Lepas tu kita ke isi kat botol ni. Sekarang ni belum penuh lagi. Tengok dia jatuh je. Mudah dia nak bergerak. Target dalam sebotol ni lah. Target dalam sebotol ni. Nanti kita balik kena pindah juga ni. Dia agak melekat. Melekat berlendir. Dah dapat pada sini. Jom kita cari dulu. Kena cepat lah.
Okey, cari dulu geng. Cari dulu. Okey, kita dah sampai kat separuh ni geng. Dah setengah jam juga lah kita cari. Ada juga lah. Hampir-hampir tengah ni. Kat sini geng ada. Nampak dia hitam ni kan. Ni satu. Sini. Dia dah masuk tu. Masuk. Ni. Kat area ni. Hitam ni memang sukar sikit lah. Dah nampak. Ni. Nampak berdua ni. Berdua-duaan ni. Cari lagi. Dia kat hitam ni ada. Cari kat sini. Syukur lah. Ada jugalah. Dia nak telitikan betul dekat area hitam ni. Kena cepat lah. Tu tengok. Ni. Dia dah masuk geng. Tengok. Kalau dah goyang je ni, memang kena cepat lah. Tengok ni. Ni. Dah mula lah tu. Nak masuk. Ni. Area ni. Nampak dia hitam ni susah sikit lah. Tengok ni. Satu. Dua. Dia cepat lembut masuk. Ni satu. Dua lagi. Syukur lah. Ada juga. Tapi selut ni boleh tahan. Dia punya dalam. Tu. Satu. Satu. Dua. Tiga. Nak dapat satu botol ni memang sukar lah. Tapi kena usaha juga. Kita nak sampaikan juga sebotol ni. Tunjuk-tunjuk macam ni je lah. Bukan mudah geng nak cari umpan ni. Umpan killer ni memang susah. Nak dapat kerja keras. Walau macam mana pun rumpunya lagi. Rumpu ni boleh tahan. Tengok area ni. Laluan dia ada. Dah hilang dah. Dah hilang dari radar. Tengok ni. Okey, kita cari dulu lah. Dia nak cepat geng. Kalau dia lambat tak boleh. Kalau kita gegarkan selut-selut ni, dia kena cepat lah. Dia masuk dalam. Tak jumpa lagi kita. Tengok ni dah masuk dalam. Dah masuk dalam. Kena cepat. Ni pun dah mula lah ni. Mula-mula nak masuk dalam. Jom cari lagi. Cari dulu. Kena cepat. Cepat lah geng. Macam ni hitam ni. Nampak tapi itulah selut ni boleh tahan. Ni satu. Ni nampak. Cari dulu. Jom tengok. Okey geng. Nampaknya kita sudah selesai mencari umpan lintah untuk umpan killer merawai 9 geng. Ada jugalah dalam sebotol ni geng. Adalah dalam sebotol ni saiz ni geng. Boleh lah dalam anggaran 200 mata ada lah. Dalam sejam kita cari ada. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita mencari umpan lintah pantai geng. Nanti kita akan pasang merawai. Dalam anggaran 200 mata kita kacang-kacangkuk. Kita pasang lah. Ini kita cari ni di waktu petang. Kita rawai pun pasang di waktu petang lah. Kita akan tengok hasil di sebelah malam pula. Hasilnya macam mana merawai 9 geng. Umpan rawai lah geng. Ini dalam 200 mata. Inilah umpan kita cari semalam. Umpan lintah pantai geng. Ni rupa dia lah. Rupa lintah pantai. Masih hidup lagi lah. Masih bergerak-gerak lagi nampaknya di situ dalam. Kita ni pun ada siput beliung. Siput beliung kita tak pakai lah. Kita tak guna ni. Kita gunakan umpan killer ni pula. Kita nak tangkuk. Nanti mungkin pemasangannya kita tak rekod. Kita terus ke hasil je lah di waktu pagi ke. Nampaknya hujan ke. Hujan gerimis. Hujan gerimis. Kita nanti pasang. Terus pasang je lah. Kita akan terus ke hasilnya sahaja. Ni lah. Kita tangkuk tengok berapa mata ada. Boleh sampai 200 mata ataupun tidak. Kita pakai ni sahajalah. Tukar satu ni lah. Nanti selebihnya kita tak rekod lah. Kita rekod ni sahaja. Ni kita gunakan mata baru. Memang padu mantap lah. Kalau yang baru ni seperti biasa lah. Ni kita satu ni anggaran taruh 2 lah. 2 kalau saiz besarnya ni. Kalau saiz yang kecil mungkin 3. Kita cangkukkan dulu. Ni macam ni mungkin taruh anggaran dalam 2 lah, 3 yang tu.
Kita bagi makan dia. Kalau pakai ni tak payah diketuk. Kalau pakai siput beliung tu, kita kena ketuk dulu lah. Kita lepaskan je. 25 mata. Ni sepanjang ni 25 mata lah. Hidup ni dia akan bergerak. Bergerak-gerak, kita ikat dah. Kalau tak ikat dia tak boleh. Nanti dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing. Jadinya teruk lah. Kita nak pasang ni agak rumit. Siap satu. Kita yang ni kena bungkus lah. Kena bungkus dengan plastik supaya mata kail dia tak keluar lah. Kita keluarkan satu ni, satu kepat ni senang, mudah. Letak plastik macam ni. Nanti plastik ni untuk membungkuskan umpan tu. Okey. Yang pertama dah siap. Kita nak buat yang kedua. Okey. Kita tangkuk dulu, geng. Kita siapkan dulu. Ni berapa ada kita dapat. Okey. Kita dah siap, geng. Satu bungkus ni je tak dapat lah. Umpan dah habis lecin. Kita mencangkuk. Nampak gayanya ada 7 bungkus sahajalah. 7 bungkus sahaja, geng. Dalam 175 lah. Satu bungkus ni ada 25 mata. Target 200 tak sampai lah. Sebab dia umpannya kurang. Lagipun tak sebotol tak sampai kan. Tak sampai lah 200. Okay lah. Ini untuk kita pasang nanti petang. Kita dah siap cangkuk. Okey, geng. Pemasangannya kita tak rekod. Kita terus ke hasilnya sahajalah. Okey. Mudahan ada rezeki lah. Kita menggunakan umpan killer, umpan lintah pantai, geng. Kita ada dalam 175 mata sahaja, geng. Satu bungkus tak dapat lah. Okey, kita jumpa nanti pagi lah. Kita tengok hasilnya macam mana, ada tak hasilnya, geng. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera, geng. Berjumpa lagi lah, geng, di Jamal Hunter Channel, geng. Pagi ni dalam pukul 3 pagi, nampaknya cuaca di pantai ni agak berangin dan nak hujan lah, geng. Jom kita sampai ke sini. Mudahan ada rezeki lah di waktu pagi ni. Jom kita menuju ke spot rawai lah. Nak hujan, geng. Angin kuat. Habis lah ni. Boleh ke tak tahu. Anginnya bertiup kencang. Tengok pokok yang bergoyang-goyang. Nak hujan lah cuaca hari ni. Kita tengok rawai ni dulu. Mudahan ada rezeki lah di waktu ni. Okay, kita dah sampai yang rawai yang pertama. Berangin pula air ni. Nak hujan. Tadi dah baru lepas gerimis-gerimis. Nampaknya ada seekor dah terdampar di situ, seekor comel lah yang sedang-sedang. Seekor seekor, saya bilang seekor. Ini depan lagi. Sana ni tak ada. Kosong. Tengok dulu hasil ni. Wah, tak ada. Licin. Wah, nak gelap lah. Belukang. Kecil lah, geng. Ni bertukang. Bos, kita ambil lah. Buat stok. Simpan je, balik. Ni kecil. Wah, omang. Siput tak besar, ni umpan killer kita pakai ni. Adalah 9, tapi tak besar.
Palentah pantai. Ni ada kosong, banyaknya kosong lah. Tu sana ada seekor. Saiz, ada saiz jugalah. Seekor. Dua. Op. Air dah surut. Biarkan dia tertampar-tampar dah. Mudah sikit kerjanya. Seperti biasalah, dia akan memberontak dia, geng. Memang apa dah? Ada seekor lagi tambahan. Nak juga dia tak nak cabut. Seekor. Okey. Ada seekor lagi. Oh, ada lagi. Boleh tahan lah. Ada dua. Aduh lah. Kat sini pantai ni memang dia saiz macam ni je lagi. Sedang-sedang comel. Nampak besar tu. Besar sikit. Ada tempat dah. Lagi. Syukur dah, ada dah dalam 3-4 ekor. Ada base. Oh. 9 pagi. Pukul 3 pagi lah. Oh. Dah koyak lah. Tak kena buat lagi dah ni. Tangguk kata ni. Berontak dia. Bungkus habis. Okay, masuk sini, keluar sini, habis. Okay, dah. Terus lagi. Pergi yang seterusnya. Ada juga tambahan lah. Tambahan seekor dua. Jom pergi yang seterusnya, kan. Ini kan. Ada tak? Ada. Kering. Tu sana ada seekor lah. Ada seekor. Kecil. Dah kering. Tertampar lah dia. Ada saiz krogon. Saya comel semua. Ada yang saiz mega. Nah, ini tak ada. Kosong, banyak kosong. Ni bertukang sahaja.
Tak ada. Ni seekor je. Seekor semilang dan seekor bertukang. Sini dah tak ada. Jom seterusnya. Okey, seterusnya. Kaya ni tak ada. Oh, daun je. Ada ke? Oh, depan tu ikan apa tu? Ada bertukang rasanya depan. Terbuka depan macam bertukang. Air jernih. Air jernih biasa. Kita terus buka je. Bertukang. Bertukang. Cabut. Bertukang seekor bertukang. Dengar ke tak suaranya tak tahu lah geng. Angin hari ni. Angin kuat. Padu. Suara angin mendayu-dayu. Kuat betul. Umpan habis. Lecin. Umpan kira. Paling tak pantai ni lecin geng. Tak ada dah. Kosong. Kalau ada dah terdampar dia, tak ada. Okey, jom seterusnya. Ini bertukang banyak ni. Tengok dia terbelit sana. Terbelit sana, sini-sini. Memang dia sahajalah ni. Okey, jom seterusnya. Ni tak ada. Dah kekeringan juga nampaknya. Seekor pun tak ada. Tahu lah hujung lah. Banyak kosong lah. Lecin. Umpannya lecin betul lah. Banyak betul ni bertukang. Tu ada seekor ikan apa bertukang. Bertukang juga. Yang musim bertukang lah ni. Bertukang. Sembilang tak ada. Bertukang juga. Mana pelayar? Pelayar dulu. Bertukang juga. Dulu angkat dia ni. Okey, bertukang. Bertukang. Atas tak tahulah. Atas kita ada pasang 2. Ke tepi ni pasang ada 5. Tahu rezeki mungkin di atas. Biasa tak ada ni. Memang kurang juga ni. Tak ada yang terdampar. Okey, tak ada lagi. Jom pergi ke atas. Ni umpan yang habis langsung. Lecin teruk.
Okey, ni ke. Sini dah. Kita pasang kat palu atas. Tak ada juga Ikan apa ni? Ikan mengkerong ke? Lama seekor. Lama je lah. Itu terdampar. Ada seekor dua. Kita kulik seekor belakang. Seekor 9. Ni yes. Dia lah seekor 2. Tambahan-tambahan. Cabut. Bilang ni bertukang stop pintu. Saya keras. Okey. Terus kering. Okey, ni tak ada. Buntal lah. Umpan kita ni asak dengan buntal ni. Habis, habis. Buntal kering, buntal. Okey. Jom. Habis ni. Tinggal satu je lah. Yang terakhir. Ini yang terakhir lagi. Itu macam ada seekor. Seekor 9, tapi kecil juga. Tak besar. Oi. Tak besar lah. Musim ni tak besar ni. Saya dia macam ni je. Good. Anak dia tukang juga. Lagi lah. Seekor lagi. Biasa dua. Atas ni ada lah. Seekor 2. Oh. Oh. Janganlah bungkus habis. Bungkus habis ni. Potong boleh.
Okey. Ni. Lagi. Ada dah. Habis. Tak ada lagi. Ini je lah hasilnya. 3 ekor ke atas ni. Seekor. Dan seekor. Okey. Jom habis. Habis. Lecin. Tak banyak tapi syukur lah. Ada tapi tak besar lah. Jom kita bukaan dulu. Kita jumpa kat tepi lah. Okey geng, nampaknya kita dah selesai lah melihat hasil rawa 9 geng. Nampaknya cuaca hari ni pun agak berangin, gerimis. Cuaca gerimis. Dengar ke tak suaranya tak tahulah geng. Okey, bersyukur lah ada jugalah rezeki geng, walaupun tak besar tapi sedang-sedang ada lah. Okey, seperti ini hasilnya geng. Adalah dalam ekor ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor adalah ekor. 9 10 ekor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ekor lah. 9 11 ekor dan berdukang 4 ekor. Kurang 11 ekor 12 ekor macam tu lah. Bersyukur jugalah ada juga hasilnya geng. Nanti ni pun ada angin tak tahulah dengar tak suaranya. Nanti kita buat lagi lah kat rumah. Okey lah geng, itu sajalah aktiviti kita pagi ni dalam pukul 3 pagi. Bersyukur dengan rezekinya masih ada hasilnya lah untuk kita merawal geng. Kita menggunakan umpan killer lintah pantai. Okey, jom kita balik lah. Kita jumpa episod seterusnya geng. Okay.